izinkan saya berkongsi mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh kerajaan dan MITI dalam menangani impak tarif ini. Jadi langkah pertama, Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional, ya, NGCC, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun diaktifkan. MITI sedang membuat kajian impak kepada sektor-sektor ekspor utama ke Amerika Syarikat, dan NGCC akan mempertimbangkan dapatan dan kajian tersebut semasa mesyuaratnya seterusnya dalam masa terdekat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk mempengerusikan mesyuarat NGCC yang kedua pada hari Isnin minggu depan. Langkah yang kedua, MITI sendiri akan membangunkan satu pasukan petugas, ya, satu task force bagi mengumpul maklum balas dari semua pihak berkepentingan. Ini untuk memastikan ekspor dan pelaburan Malaysia tidak terkesan teruk akibat tindakan unilateral Amerika Syarikat. MITI akan berjumpa dengan wakil badan-badan industri dan persatuan pengeksport. MITI juga akan terlibat dengan libat urus dengan kementerian dan agensi berkaitan, ya, seperti Kementerian Kewangan, Bank Negara, MIDA, Matrid, DOSEM dan sebagainya. MITI akan mengambil pendekatan menyeluruh dalam mempertimbangkan pelbagai pilihan yang ada, ya. Dan ketiga, di peringkat ASEAN, Menteri-Menteri Ekonomi akan bermesyuarat khas pada 10 April ini yang dipengerusikan oleh Malaysia, oleh saya sendiri. Kita akan membincangkan implikasi tarif Amerika Syarikat ke atas aliran perdagangan dan pelaburan serantau, kestabilan makroekonomik dan juga respons yang bersepadu daripada ASEAN. Selepas itu, pemimpin ASEAN akan bertemu untuk membincangkan hala tuju ASEAN bagi menangani dan mengurangkan potensi gangguan kepada perdagangan serantau, rantai yang berkala juga, dan aliran pelaburan ke rantau ini. Keempat, pelibatan strategik peringkat tinggi dan dengan Amerika Syarikat akan diteruskan. Perjanjian Rangka Kerja Perdagangan dan Pelaburan Malaysia Amerika Syarikat ataupun TIFA akan dimanfaatkan. Jadi MITI akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian perlindungan teknologi untuk melindungi ekspor semikonduktor dan aero angkasa Malaysia. Pengecualian sektor akan dirundingkan, dan seperti saya sebut, saya bertemu juga dengan Duta Besar Amerika Syarikat dan rundingan seterusnya akan dibuat. Langkah kelima adalah dari segi pasaran ekspor kita sendiri. Sejak beberapa tahun yang lalu, Matrid sudah pun mula mempelbagaikan dan meluaskan pasaran ekspor Malaysia. Ini termasuk pasaran Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Selain itu, MITI juga akan meningkatkan penggunaan kesemua FTA kita, Perjanjian Perdagangan Bebas. Usaha lain berkenaan FTA ini termasuklah SIPA dengan UAE, Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif, penyambungan semula rundingan FTA bersama dengan EU, rundingan FTA dengan Korea Selatan. Kita juga menaikkan taraf Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN ataupun A3 dan rundingan Malaysia European Free Trade Association EFTA ini bersama dengan Iceland, Liechtenstein, Norway dan Switzerland, our partnership agreement with them.